Guys, korang ada baca tak satu posting dekat thread ni? Posting dia tak sampai pun 24 jam tapi view dia nak dekat 1 juta. Kalau fikirkan memang gila. Jadi apa yang isu sangat tentang posting ni? Kalau korang tengok yang saya share dekat dalam video ni, ni korang boleh baca. Tapi korang boleh pergi juga dekat posting owner thread tu sendiri, korang boleh baca. Tapi lagi menyeramkan, korang boleh baca dekat ruangan komen tu. Jadi dekat sini saya ringkaskanlah apa yang berlaku. Dekat posting tu dia bagi tahulah seorang arwah yang merupakan seorang wedding planner telah meninggal dunia. Sepanjang arwah tu hidup, dia telah menipu ramai orang. Ramai mangsa muncul dekat ruangan komen yang bagi tahu nilai ataupun jumlah yang dia telah ditipu lah. Ada yang beritahu sampai 5k, ada yang 10k, ada yang berpuluh-puluh k. Ada juga pihak catering yang masuk ke ruangan komen, dia bagi tahu dia telah ditipu hampir 200,000. Memang banyak gila lah. Kalau korang kira-kira tu tak tahulah berapa jumlahnya, tapi boleh kata memang sangat banyak. Dan ada seorang mangsa ni muncul dekat ruang komen, dia bagi tahulah dia telah menampak arwah ni sebagai seorang wedding planner lah waktu dia nak kahwin dulu. Lagi beberapa hari lagi sebelum majlis perkahwinan dia tu dah sampai ke dewan tu, tak ada apa-apa persediaan langsung. Yang ada hanyalah dewan tu sendiri. Korang boleh bayangkan tak macam mana situasi dia tu. Cumanya dekat sini memang ada hak lah untuk mangsa-mangsa ni menuntut hutang-hutang mereka tu. Cumanya apabila seorang tu telah meninggal, siapa yang akan menanggung segala hutang-hutang tu? Mestilah waris, betul tak? Mestilah waris yang perlu membayar segala hutang-hutang tu. Tapi sekiranya waris tu tak mampu untuk membayar segala hutang-hutang tu, jadi macam mana? So arwah tu lah yang akan menanggung segala hutang-hutang tu dengan sendirinya. Bila fikir-fikir balik kan, memang sangat menyeramkan lah. Jadi dekat sini ada cara macam mana korang nak menguruskan hutang korang tu. Dengan cara korang menyediakan satu pampasan ataupun dana kepada waris-waris korang sekiranya korang meninggal dunia. Kalau korang masih hidup lagi ni, korang bolehlah berusaha untuk cari duit, bayar sikit-sikit. Tu tak menjadi masalah. Tapi apa akan berlaku sekiranya korang meninggal dunia? Tak kisahlah hutang tu hutang baik ke, hutang jahat ke, tapi bila dah namanya hutang, kena settlekan lah. Jadi bila korang dah sediakan satu pampasan ataupun hibah kepada family korang, jadi waris korang tu akan menerima duit pampasan tu, dan duit pampasan tu lah akan digunakan untuk bayar segala hutang-hutang korang, untuk menguruskan segala aset-aset yang korang ada, dan juga untuk meneruskan kelangsungan hidup dia dan juga keluarga lah. Kalau korang ada isteri dan anak-anak korang tu akan meneruskan hidup menggunakan duit pampasan ataupun hibah yang korang sediakan tu. Jadi ini adalah the beauty of takaful. Sekiranya korang tak tahu macam mana nak mula, korang boleh contact saya, Aminuddin, Takaful Advisor anda.